Alright guys, selamat tengah hari. Kau nampak tak saya aku? Oh tak nampak lah. Saya aku dekat ujung sana tu. Tapi lori aku pergi kat sini. Betapa jauhnya saya aku nak bawa barang pergi ke sana. Disebabkan ada crane lah. Ni crane ni nampak tak? Bukan setakat aku seorang je buat kerja kat sini. Ada je orang lain buat kerja. Ni brother ni yang buat angkat I-beam kat belah sana. Nampak tu? Diorang nak tambah, nak extend rumah katanya. Okay, so hari ni saya aku dekat unlock start. Aku just nak bagi tahu kat korang. Inilah yang aku pasang hari ni. Lebar pagar dia dalam 18 kaki. Ketinggian dalam 5 kaki setengah. Inilah kita punya design. Alamak kotor pula. Jadi kita basuh balik. Ini abuk-abuk tadi kita buat kerja. Jadi kita basuh balik. Saya tak double check tadi. Okey. Macam lah. Yang ni kayu material aluminium walaupun nampak kayu-kayu. Lepas tu kita ada sini. Ni dia punya jaring-jaring lah. Tak privacy sangat. Boleh nampak dalam. Orang dalam pun boleh nampak luar. Kalau ada orang tekan lonceng dari sini, korang boleh nampak lah siapa yang tekan lonceng itu. Alright. Bukan setakat pagar je. Ni flat number ni. Flat number ni kita bagi free. Percuma saja. Bukan setakat tu je kita bagi. Kita bagi ni sekali. Motor ni. Customer just beli pagar saja. Customer beli pagar, kita bagi motor free, nombor flat free. Alright. So itu saja. Gerak lu proper je. Sas.